Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah seram kali ini aku nak cerita tentang rumah lama arwah nenek aku. Okay, misteri rumah lama arwah nenek aku. Okay, video kali ini dia boleh tahan seram, boleh tahan creepy. Make sure korang tengok video ni sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. So yeah, without further ado, let's get right into it. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kisah dia bermula begini. Nama aku Aina. Dalam cerita ni nama aku Aina. Aku ni merupakan cucu, satu-satunya cucu yang satu-satunya lah cucu kepada nenek aku. Sebab aku ni parents aku je yang kahwin. Lepas tu aunty, uncle aku semua belum kahwin lagi. So aku je lah cucu yang ada. Lepas tu nenek aku ni sejak ni baru lepas meninggal dunia. So selalunya yang aku boleh cakap yang paling rapat dengan nenek aku ni, aku rasa aku lebih rapat dengan nenek aku berbanding dengan parents aku sendiri. Sebab aku ni duduk asrama. So jarang balik rumah. And kalau waktu cuti, aku akan duduk dekat kampung. Aku akan duduk kat kampung dengan nenek aku. So most of the time aku banyak spend time dengan nenek aku berbanding dengan parents aku sendirilah. So aku dekat rumah nenek aku ni, atuk aku tak ada. So dekat rumah nenek aku ni memang ada aku dengan nenek aku saja dekat dalam rumah ni. Okay. So aku memang rapat gila dengan nenek aku. Memang bonding lah. Kita orang semua benda buat sama-sama hari-hari. Makan pagi sama-sama, baca surat khabar sama-sama, tengok TV sama-sama, minum kopi sama-sama, tidur sama-sama. Tapi yang aku pelik, nenek aku dia selalu tak bagi aku masuk dalam dalam satu bilik ni, macam bilik lebihan tau. Dekat rumah nenek aku ni ada banyak bilik. Okay. Tapi dekat tingkat atas ada 2 bilik. Satu bilik nenek aku, satu lagi bilik ekstra. And tak ada siapa boleh masuk kat bilik ni, including aku. So nenek aku dia selalu bagi warning. Dia cakap jangan masuk bilik ni, jangan masuk bilik ni. Dia akan sentiasa kunci bilik tu. Dia tak bagi orang masuk. Dan aku perasan nenek aku, kalau aku tidur sekali dengan aku tidur sekali lah dengan nenek aku kat dalam bilik dia kan. Aku perasan malam-malam buta nenek aku akan selalu masuk dalam bilik yang dia kata tak bagi orang masuk tu. Dia akan masuk dalam bilik misteri tu. Pukul 2-3 pagi dia akan duduk situ. Dia akan duduk situ dalam setengah jam ke apa. Lepas tu dia akan datang balik ke bilik dan sambung tidur. Lepas tu aku dulu waktu kecil aku tak fikir sangat tau. Tapi bila dah remaja ni aku jadi macam, bila dah besar sikit aku jadi macam sus tau. Macam suspicious. Kenapa nenek aku tak pernah bagi aku masuk dalam bilik tu? Aku pernah lah nampak sekali kan. Sekali pandang aku pernah nampak dalam bilik tu ada apa tau. Sebab nenek aku baru keluar dari bilik tu. So aku pernah sekali tu aku pernah nampak. Aku nampak dalam bilik tu kosong. Tak ada apa-apa furniture, tak ada apa. Tapi dekat hujung corner tu ada macam cermin yang antik, cermin panjang yang antik. Tahu tak cerita Annabelle tu? Cerita Annabelle yang cerita Annabelle yang latest tu kan? Cerita The Conjuring yang latest tu kan? Kan ada macam cermin antik tu kan? Lebih kurang macam tu. Dekat rumah nenek aku dalam bilik tu ada macam cermin antik macam tu. Lepas tu aku nampak nenek aku dia tutup cermin tu guna kain hitam. Dia tutup cermin tu guna kain hitam. Lepas tu dia pandang belakang, dia nampak aku. Lepas tu dia suruh aku pergi tempat lain. Dia macam, pergi keluar, jangan datang sini, jangan masuk, macam tu. Nenek aku dia sangat defensif lah kalau buat bilik macam tu. Dia memang sensitif. Kalau aku tanya dia pun, aku akan end up kena marah. So sejak dari tu memang aku tak berani lah nak tanya dia pasal bilik tu. Yang tak berani lah nak ambil tahu kan. Tapi yelah, benda tu still run through my mind. Dan aku memang curious gila lah nak tahu. Tapi aku tak pernah dapat tahu sampailah aku dah masuk universiti tau. Okay. Bila aku dah masuk universiti ni, biasalah busy kan. So jarang balik kampung, jarang jumpa nenek aku. Lama juga dah tak jumpa nenek aku.
sebab busy dengan life sebagai uni student. And then finally lepas beberapa tahun, aku dah 2 tahun kot tak jumpa nenek aku. 2 tahun tak jumpa nenek aku. Lepas tu tahu-tahu je nenek aku dah meninggal dunia. Okay. Bila nenek aku dah meninggal dunia ni, aku pun pergilah ke rumah dia kan. Bawa mak bapak aku, parents aku pun, family aku semua pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, settlekan jenazah, solat jenazah dan sebagainya. Lepas seminggu, lepas habis settle semua tu, aku pergi balik ke universiti, mulakan hidup macam biasa. Tapi lepas seminggu tu, aku plan nak datang balik ke rumah nenek aku tau. Sebab aku nak kemas rumah nenek aku, and aku nak jual rumah tu. Bukan aku lah nak jual, tapi parents aku nak jual. Tapi dia suruh aku datang tolong and kemas bilik tu. Waktu aku kemas bilik tu, aku kemas tu, baru aku teringat, kat rumah nenek aku ni ada bilik yang misteri tau. Ada bilik yang macam cermin yang misteri. So aku masuklah bilik tu. Aku masuk bilik tu, aku tengok kosong, berhabuk. Lepas tu aku nampak dekat cermin kat hujung tu still ada, tapi dia dah cover dengan kain hitam. Bila aku buka kain hitam je, aku bau busuk gila, bau bangkai. Lepas tu aku tengok cermin tu, aku nampak reflection aku nampak muka aku slow-slow tengah senyum. Mula-mula aku tengok cermin tu, aku nampak biasa je, nampak reflection aku kan. Tapi bila aku tengok lama-lama, aku termenung, tiba-tiba aku perasan muka aku ni, aku nampak mulut aku tengah senyum. Jadi, padahal aku tak senyum. Lepas tu aku cepat-cepat tutup balik dengan kain hitam tu kan. Bila aku tutup balik dengan kain hitam tu, kat situlah waktu aku tidur malam, memang macam-macam aku kena mula-mula aku mimpi ngeri. Aku mimpi yang nenek aku marah aku tau. Aku mimpi nenek aku cakap, kenapa masuk dalam bilik tu? Kenapa pergi buka kain hitam tu? Dan sebagainya kan. Lepas tu bila aku bangun tidur je, aku terjaga pukul 3 pagi. Aku tengok aku dah berpeluh lah. Badan aku dah berpeluh. Lepas tu aku nampak dekat luar pintu bilik aku tu, ada makcik tengah jalan. Dia jalan slow je melepasi bilik aku. Aku nampak makcik tu rambut putih, bongkok, muka seram gila, muka tua, mata hitam. Dia tengah jalan. Aku tengok je dia jalan slow-slow kan, melepasi bilik aku. Lepas tu dia pandang aku sekejap, senyum. Lepas tu dia pandang balik depan. Lepas tu dia masuk balik bilik yang misteri tu. Lepas tu aku pun memang seram lah kan. Lepas tu aku pun ceritalah dekat parents aku, cerita apa yang jadi semua kan. Lepas tu parents aku katalah dia pun sebenarnya tak tahu misteri apa di sebalik cermin tu. Tapi parents aku ada ceritalah yang sebenarnya keturunan family aku ni memang ada keturunan saka tau. So nenek aku ni dia cuba untuk tak nak bagi saka ni mewarisi kepada keturunan seterusnya. Maknanya dia nak make sure yang saka ni dia stay je dekat dengan sampai dekat nenek aku. Means dia takkan turun ke bawah lagi. Means saka ni takkan mewarisi kepada parents aku and then mewarisi aku pula. Nenek aku nak lock dia tau. So aku tak tahulah dengan cara apa yang nenek aku buat, tapi nenek aku dia dah kunci saka tu dekat cermin tau. So bila nenek aku dia tutup dengan kain hitam tu ibarat macam dia dah campur dengan ayat Quran ke apa tak, aku tak sure, Allahu alam. So bila dia tutup kain hitam tu, dia dah merangkap benda tu tau. So bila aku buka je kain hitam tu, dia macam seolah-olah aku dah melepaskan benda tu. And benda tu macam marah, dia nak cari nenek aku, tapi nenek aku tak ada. So dia cari keturunan. So that's why since aku yang lepaskan, sejak dari tu memang aku asyik kena kacau dengan benda tu. Aku akan kadang-kadang memang almost setiap malam lah aku akan nampak saka nenek kebayan tu. Dia jalan dekat bilik aku. Dia macam tujuan dia nak melindungi aku je, sebab dia tak pernah pun attack, serang aku ke apa ke. Tapi still benda tu macam disturbing tau, sebab dia macam sentiasa jalan
jalan dekat area bilik aku kan. So tapi aku dah try macam-macam untuk elakkan, untuk buang saka ni. Tapi benda tu still ada lagi. Tapi bagi aku tak kisah sangat sebab aku dah lama-lama biasa, and benda tu tak, as long as benda tu tak kacau aku okay je. So that's all for today. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.